Okay guys, hari ni Leah nak masak ayam masak ungkep. Okay, mula-mula kita panaskan minyak ya. Okay, kita panaskan minyak guys. Okay, nampak minyak macam dah panas. So, bila minyak dah panas, kita masukkan serai yang telah diketuk tadi ya. Kita letak bau. Letak. Serai kita letak guys. Asam air lagi. Dah ada bau serai. Kita masukkan bahan yang telah dipisah tadi ya. Bawang, cili, bawang putih dan besar, cili, ada jintan manis, jintan putih, halia dan kulit. Okey, kita masukkan. Tu dia ada bau sikit dah. Tu sedap guys. Kita kacau sikit. Okay, kita masukkan asam keping. Okay, kita bagi dia pecah minyak ya guys. Okay, sementara kita tunggu dia pecah minyak, kita basuh pinggan. Okay, dah pecah minyak, kita masukkan ayam. Masukkan ayam ya. Ayam yang telah dibasuh dan dibersihkan. Ayam ni besar-besar guys. Saya beli dekat Lotus. Okay, kita gaul sebati. Kita bagi dia sedikit kering dan juga kita boleh perasakan dengan garam dan gula. Kita bagi ayam ni masak. Nanti dah sikit kering, kita berhidang dan makan dengan nasi panas. Okey, sementara menunggu, kita sediakan air sejuk untuk Encik Hafiz. Ni air sangkuit. Okey, jom kita kacau. Dah agak sedikit kering.
Okay, rasa tu kita tak perlu kering sangat sebab nanti tak ada kuah. Okay, Alhamdulillah masakan ayam masak ungkep saya dah siap. Ni dia. Okay, kita makan nasi panas-panas memang sedap. Kita balas dengan ulam timun. Terbaik. Okay. Selamat menjamu selera.